Okay, hari ni kita punya cerita, kita nak convert. Aduh, jatuh pula. Macam mana nak convert tempat kereta ni, tempat tidur kita jadi tempat kerja pula. Ada. Aku dah custom siap. Aku beli mousepad nampak. Siap ada mousepad. Selesa juga. Selesa. Ni first day ni aku set up betul-betul untuk aku buat kerja. So ni aku dah test juga. Cabut. Tapi tak properly tested. Ni mahal kat ni, nampak macam biasa ni 70 lebih kat satu. Terpaksa lah kau dah kau kerja ada kerja part time, tak boleh lah, memang kena beli lah bang. So dia boleh sakut sini. Ni monitor, second monitor. So kerja sini, so ada second. Okay, ni kita loading barang. Sekali benda ni saya letak sebab mana jimat space, sebab barang banyak lah. So ini kita buang, letak dah store, dia store. Baik je. Okay. So ada space lagi, tidak sumbat dalam barang aku. Sumbat macam mana ni? Boleh ni. Okay, dah sumbat. Ada buang sikit lagi, boleh simpan lagi lah. Kita pakai ni. Semua nak sumbat. Tidak nak. Okay. Okay, tinggal satu. Settle. Masjid dekat Wan Utama. Mana nak pergi shopping, bukan nak pergi makan makanan Cina. Dia hari ni second last, esok last. Siapa nak pergi singgah dia video. Untuk Malaysia. Tanda cantik. Boleh mandi tak? Tak ada shower. Masjid yang aku mandi tadi, padu lah, dia punya tanda bersih 5 star. Mantap. Okay, sekarang ni kita nak pergi lepak Wan Utama sebab dia open Chinese makanan punya cuisine sampai esok je. So esok aku tak pergi kot. So aku nak buat Grab. So inilah kita pergi, alang-alang dah sampai dekat ni. Sikit lagi sampai. So kita pergi sana. Sekejap lagi aku buat video sikit. Kita dah slow orang Malaysia basically. Ni makanan ni makan. Kapan ni beef sausage dia boleh terus makan je. Beli ni memang buka je boleh terus makan. Ni RM10 sepaket. Yang ni RM15.
dumpling beratur panjang punya, panjang. Yang ni pun sama, beratur panjang gila. RM27. Dua. Kambing 3. Ni air Markisa. Ni dia punya nomad. Dah habis licin, sambil beratur licin habis. Okay, ni review malam beratur malam macam mana setup. Okay, ni tingkap kita buka lah bagi angin. Kalau tak ada angin memang berkicap lah. So dia ada ni untuk malam ni, sebab kalau nak buat kerja lah, setup nak buat kerja. So kita ada tualan ni, kita letak sini sebagai lansir backup. Nanti mungkin akan beli lansir, tak tahu, tengok keadaan. Tapi macam tualan ni dah okey dah, buat macam ni senang. Ni tualan ni beli kat Decathlon, dia microfiber cepat kering. Memang pakai tualan ni senang. Tu sangkut sini alang-alang boleh tu tak. So yang ni aku saja letak sini, so dia akan tarik udara luar, angin luar masuk dalam. Aku buka tingkap sini, so untuk pengaliran udara. Satu ni lah setup so nice lah. Kalau pasal dia punya mouse ni boleh gerak daripada sini. Dia kena ni main, ni macam extend. So nice lah. Nanti aku tunjuk lah ni, sebab ni lampu dia cerah tak nampak tapi okey lah benarnya. Ni dia punya, kita punya ni eco flow memang padu, tak boleh dikatakan. Ni okey lah, dia guna makan banyak sebab kita pakai semua banyak. Ni untuk wifi. Yang ni wifi ni. Yang ni untuk yang ni penting tak. Saya try tengah hari petang tadi, aku tak pasang ni berkicap. Sebab angin dia tak keluar. So nampak ni beli dari Shopee. Bagus kat benda ni. Dia sedup udara. Bagi keluar. So ada pengaliran udara lah. Udara masuk belah sini, lepas tu dia keluar belah sana, dia tarik. So ada pengaliran, sejuk sikit lah, tak adalah panas berkicap kan. So far yang ni try semalam, 2 hari lepas. Semalam kita charge pakai kereta. Okey lah, sejam. Nak pergi sejam lebih sikit penuh. So far okey lah, sejam boleh penuh. Memang padu lah. Charge guna adapter AC dalam kereta je. So far memang padu lah. Siapa yang nak campus, memang EcoFlow memang aku recommended. Sebab dia pun ada dekat phone pun ada. Sebab aku boleh guna. So ni untuk yang ni untuk charge laptop aku senang, dia type C je. Yang ni phone, ni adapter. Macam tu lah. Memang padu. Aku recommend gila ni. Macam tu lah suasana. Kalau aku nak tidur nanti aku tarik lah ni tolak depan. Nanti sebab aku dah loading barang. Kalau pasal ada video yang baru minit sebelum ni, sebelum aku pergi dekat Wan Utama tu beli shopping untuk makanan Cina. So aku pergi loading barang. Boleh nampak yang tu memang padu juga. Kalau macam korang baru pindah keluar pada rumah, mesti banyak barang takkan nak buang. Ada benda-benda yang kita tak boleh buang, sayang nak buang. So kita letak dalam store, sementara kita ada jumpa rumah baru lah. Macam aku ni, macam saya ni lebih sebab memang dah beli rumah dah. Beli rumah, lepas tu dia target siap rumah tu bulan 6. So dalam gap tu sebelum kita bagi sewakan buat Airbnb, so kita akan loading barang daripada store tu. Kita akan letak beli almari yang customer tak boleh guna. So kita akan letak barang dalam situ. So far macam tu lah dia punya view dia. Nampak ini suasana ni, nampak monitor padu. Dapat dia kerja dia, boleh letak sini. Dapat kerja dia daripada kiri, ke kanan. 6. So mudah lah, sebab aku punya kerja memang biasanya memang kena guna dua. Kalau dia satunya bakal juling mata. So senang lah, macam contoh ini dia tarik. So mudah nak ujuk sini. Sebab aku ni macam kerja accounting lah. So macam nak kira nombor-nombor ni senang sikit, sebelah 6. So far nanti akan datang insyaAllah. Kalau ada rezeki, orang izin, company aku okey, so aku travel je lah, duduk kerja dah kereta je. So aku nak pergi travel mana-mana okey. Bebas. Memang ngam-ngam ni, nak tidur sebelah. Ni mungkin baju kat tepi ni mungkin aku letak depan je. Nanti aku akan tapis balik. Yang mana baju yang tak perlu iron tu, memang aku akan gulung letak dalam bakul je, settle. Nak bukan ambil settle. Macam tu lah dia punya plan. Nak minimize. Dah minimize dah sikit barang, tinggal sikit lagi lah. Itulah.
Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi next episode. Assalamualaikum.